Selamat datang ke Viral or Viral Channel. Untuk kali ini kita akan melawat Mersing. Mersing terletak di negeri Johor, bersebelahan dengan Endau dan berdekatan dengan negeri Pahang. Mersing sangat popular dengan makanan yang sedap-sedap dan juga tempat-tempat yang menarik. Kalau nak pergi pulau, kena melalui JT Mersing dulu. Dan jom kita tengok apa ada di Mersing. Kita berada di Kelang Keropok. Di Mersing terdapat Kelang Keropok yang dijual keropok dan murah. Keistimewaan keropok di Mersing ialah keropok-keropoknya terdapat banyak isi ikan dan kurang tepung, tidak seperti di tempat lain, dan rasanya sangat sedap. Yang penting murah. Sata yang paling sedap di Mersing, sata yang memang orang yang datang Mersing memang akan cari. Berdekatan dengan Kilang Keropok juga terdapat ramai orang jual sata. Sata Mersing sangat sedap kerana di Mersing terdapat banyak ikan-ikan yang fresh dan sata-satanya juga dijual menggunakan ikan yang fresh. Ikan je. Mersing, di sinilah tempatnya. Dan di sini juga terdapat pantai yang sangat cantik. Jom. Kita cuba keropok Mersing. Keropok dia memang totally rasa ikan. Memang rasa ikan, tak ada rasa tepung. Rasa tepung sikit je. Kalau kita beli selalu kat luar, memang rasa tepung. Sedap. Ini dia sata Mersing yang kita beli tadi. Jadi sekarang kita nak rasa. Sata ni pun sama, banyak ikan. Kalau kita beli sata kat luar, rasa dia kurang lah. Sebab susah, ikan mahal. Kat sini ikan sangat banyak. Ini dia sata. Tengok ada cili, lada. Cili tu memang banyak lah, memang pedas. Agak pedas dan totally dia memang ikan lah. Sangat sedap. Kena cuba. Anda mesti singgah ke Air Papan sebab kat sini pantai Air Papan ni pantai yang sangat bersih dan sangat popular. Sini banyak resort, chalet semua ada. Jadi boleh bercuti bawa family datang ke Mersing, Air Papan. Kelebihan Air Papan ni salah satunya adalah pantai dia sangat bersih. Boleh tengok pasir dia putih bersih
Dan kelebihan air papan ni pula resort dia betul-betul depan laut. So daripada bilik boleh terus mandi macam orang tu. Jom kita makan. Kalau berkunjung ke Mersing, anda boleh tinggal atau tidur di resort-resort yang ada di Mersing. Resort-resort ini cantik kerana berada di tepi pantai. Salah satu pantai yang sangat cantik di Mersing iaitu Air Papan. Selanjutnya kami datang Mersing, kami dapat durian kampung. Durian kampung ni sebenarnya sangat sedap. Kalau nak dibandingkan dengan durian-durian yang popular seperti Musangking di 24, memanglah durian Musangking tu isi tebal kan, kuning. Tapi durian kampung ni dia special tau, dia ada rasa yang unik. Okey, cara-cara nak buka durian, kita kena tengok pangsa dia. Ini adalah pangsa dia. Ini pangsa dia. Dan kita kena tembuk ikut pangsa dia. Ini pangsa. So saya tak ada pisau hari ni, saya pakai je ni. Senang je. Ini pangsa dia. Buka. Tada. Ini dia, tengok durian kampung. Durian kampung isi dia warna putih kekuningan sikit. Isi dia tak ada tebal, tapi rasa dia memang sedap lah. Kalau dapat yang pahit sikit tu, dia lagi sedap. Kalau anda nak rasa durian kampung yang sedap, silalah datang Mersing. Banyak orang jual durian kampung di sana. Di kampung-kampung juga terdapat banyak kebun-kebun. Okey, datang sekarang mesti ada lagi. Dapat biji yang kecil ni, kalau orang kampung dia panggil pesek. Dia memang nikmat gila. Isi dia tebal, biji dia kecil macam ni. Terbaik. Lagi 4 biji. Memang semuanya sedap. Durian kampung memang terbaik. Tak rugi beli dan murah. Korang kena rasa ada macam-macam jenis durian kampung sebenarnya. Ini salah satu contoh juga macam tadi. Isi tebal, rasa sedap. Dia pahit-pahit, lemak, manis. Enjoy. Orang mandi. Makan durian. Makan durian di tepi pantai. Seronok gila dan rasa sedap. Tengok orang mandi, tengok laut. Manis. Ada resort juga ke? Biasa-biasa. Kenapa kena kereta? Kalau dah datang Mersing tu, mestilah singgah Penyabung. Penyabung salah satu tempat yang sangat cantik kerana terdapat banyak resort, juadah makanan. Dan paling menariknya di Penyabung terdapat ikan celup tepung seperti di Terengganu. Sangat sedap, sangat fresh. Anda wajib datang. Okey, sekian dulu daripada Viral Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Selepas ini banyak lagi tempat-tempat menarik yang akan kami jelajahi. Jadi, jangan lupa Viral Channel.